That hidden camera found in the ceiling at Switch CrossFit on Morelli Drive in Clinton Township. Police say it was recording women while they were undressing. Our group is called Dynamic 5. Tiraigo adalah nama produk kami. Assalamualaikum and hi to everyone. Jadi kami akan membentangkan sedikit penerangan bagi produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kumpulan Dynamic 5, iaitu saya ingin menerangkan tentang business innovation daripada syarikat kami, Tiraigo. Okay. Mula-mula sekali saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan pertama terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Sulaiman Fitri bin Muhammad. Seterusnya Nurul Ain Fatihah binti Kamarul Zaman, Nur Alia Natasha binti Faizal, Nurul Syazana binti Kamaluddin, dan akhir sekali Intan Ayuni binti Muhammad Yuhari. Assalamualaikum, nama saya Intan Ayuni binti Muhammad Yuhari. Saya akan menerangkan isi kandungan, pengenalan, objektif projek, pengiraan kos dan perletakan harga, penyataan masalah, infografik pelaksanaan, ciri-ciri inovasi dan kreativiti, dan yang terakhir, rumusan. Pengenalan syarikat Light ialah perniagaan berpusat di Kajang, Selangor yang mengeluarkan dan juga memasarkan fitting room mudah alih untuk memenuhi keperluan pelanggan yang memerlukan ruang persalinan praktikal dan juga fleksibel. Produk ini ringan, boleh dilipat serta mudah dibawa. Ianya juga sesuai untuk peniaga, acara fashion dan juga aktiviti luar. Dan akhir sekali, syarikat ini diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi, menjamin keselesaan dan juga privasi pengguna. Syarikat Light mempunyai 5 pekerja yang diketuai oleh Muhammad Sulaiman Fitri sebagai CEO, Intan Ayuni sebagai pengurus sumber manusia, Alia Natasha iaitu saya sebagai pengurus pemasaran, Nurul Ain Fatihah sebagai pengurus kewangan, dan akhir sekali Nurul Syazana sebagai pengurus pentadbiran. Terdapat beberapa isu utama dikenal pasti, antaranya keperluan kepada penyelesaian yang lebih praktikal, kekurangan alternatif yang sesuai, serta kemudahan awam. Selain itu, ketahanan dan kualiti bahan juga menjadi cabaran, di samping masalah utama yang perlu ditangani. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazana binti Kamaluddin dan saya akan terangkan tentang objektif utama projek perniagaan kami. Ia adalah untuk mereka bentuk produk inovatif yang praktikal, berkualiti tinggi dan juga masyhur pengguna bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Selain itu, kami juga menilai penerimaan produk melalui kajian dan maklum balas pelanggan supaya produk ini berkesan dan berjaya di pasaran. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain Fatihah binti Kamar Zaman. Jadi saya akan menerangkan sedikit tentang infografik pelaksanaan projek, iaitu produk Tiraigo kami. Mempunyai 6 infografik. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah, iaitu kekurangan ruang untuk mencuba pakaian di tempat awam seperti expo, tapak jualan, perkhemahan dan juga pop-up store. Yang kedua pula adalah idea inovasi, iaitu mereka bentuk fitting room mudah alih yang berbentuk segi empat dengan ketinggian 170 cm. Ia juga dilengkapi dengan sensor untuk memberi isyarat ada orang bagi menjaga privasi. Yang ketiga pula adalah pemilihan bahan. Kami menggunakan rangka PVC pipe, iaitu kelas 5, 6 dan juga kelas 7. Dan juga kami menggunakan kain langsir yang jenis kalis air, iaitu shower curtain. Seterusnya kami mempunyai sensor bunyi dan juga alat tambahannya adalah velcro, kaki penyokong untuk mudah lipat dan juga pembungkusan, iaitu packaging kami. Yang keempat pula adalah reka bentuk dan ujian. Reka bentuk struktur mudah lipat dan teguh. Yang kedua adalah ujian kestabilan rangka dan sensitivity sensor. Yang ketiga adalah penyesuaian saiz agar sesuai untuk semua jenis badan. Yang kelima pula adalah penghasilan prototype. Jadi pasang struktur asas fitting room. Yang kedua adalah sambung sistem sensor dan juga sumber kuasa. Yang ketiga pula adalah ujian fungsi di ruang yang sebenar.
Infografik yang keenam pula adalah pemasaran, iaitu sasaran pengguna ialah penjual pakaian, penganjur ekspor dan juga perkhemahan. Bagi nama produk adalah Tiraigo. Okey, di sini saya akan menerangkan pengiraan kos dan peletakan harga projek. Okey, bahan yang kami gunakan adalah double tip, langsir kalis air, langsir, PVC kelas 5, 6 dan 7, velcro dan elastic rope. Okey, untuk double tip kita hanya menggunakan satu unit dengan harga RM2 dan harga jualan kami adalah RM3. Untuk langsir kalis air pula, kuantiti yang kami gunakan adalah 2 unit dengan harga kos seunit RM7. Harga jualan seunit adalah RM10 dan harga jualan adalah RM20. Langsir pula kami menggunakan 2 unit, itu kami mengambil 2 kuantiti dengan harga kos seunit RM7. Harga jualan seunit RM10 dan harga jualan RM20. Untuk PVC, kita ada 3 kelas ataupun 3 jenis PVC yang kami ambil, iaitu kelas 5, 6 dan 7. Untuk kelas 5 kami ambil 4 unit, untuk kelas 6 kami ambil 10 unit dan kelas 7 kami ambil 1 unit. Harga jualan untuk kelas 5 RM20. Harga untuk kelas 6 mahal sedikit, iaitu RM60 sebab kami mengambil kuantiti yang banyak, dan kelas 7 hanya RM7 sahaja. Velcro pula kami mengambil dalam 6 unit dengan harga jualan RM27 dan harga velcro tersebut RM3.40. Untuk elastic rope, kami mengambil 5 kuantiti, 5 unit dengan harga kos unit RM2.70. Harga jualan seunit RM3.60 dan harga jualan RM18. Jumlah keseluruhan pengiraan kos dan peletakan harga projek kami adalah RM175. Dan saya akan terangkan tentang produk inovasi, fungsi dan juga impak. Okey, produk kami ialah bilik persalinan mudah alih yang berbentuk petak yang senang dibawa ke mana-mana. Ia hanya perlu ditegakkan dengan rangka dan terus boleh digunakan. Ia juga menggunakan kain kalis air yang tahan lasak. Produk ini sangat sesuai untuk aktiviti luar seperti berkemah, mendaki dan di tapak jualan. Okey, untuk inovasi ini, ia dapat membantu menyelesaikan masalah privasi semasa menukar pakaian di tempat awam dan mengelakkan kebimbangan daripada dirakam atau diperhatikan. Saya akan menerangkan tentang rumusan produk Tiraigo. Sebagai rumusan, projek Tiraigo telah membuktikan bagaimana gabungan inovasi, kefungsian praktikal dan kesedaran terhadap keperluan pengguna luar mampu melahirkan produk yang bukan sahaja mudah alih dan mesra pengguna, tetapi juga menyumbang kepada gaya hidup lebih tersusun dan selamat. Dengan menggunakan bahan tahan lasak seperti pipe PVC dan langsir kalis air serta dilengkapi sensor keselamatan, Tiraigo menawarkan satu penyelesaian pintar dan fleksibel kepada pengguna. Pembukusan dalam beg canvas mesra alam pula menambah nilai dari aspek kemudahan dan kelestarian. Di sini kami sertakan gambar produk Tiraigo and its portable version. So that's all from us. Thank you so much. Bye-bye.